Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah bin Zulkifli dan bersama rakan saya iaitu Najdah binti Sanusi ini akan berkongsilah dengan rakan-rakan semua berkenaan tentang menelusuri penyelidikan reka bentuk pembangunan model ya. Di sini tujuan kita adalah melihat kajian-kajian terdahulu untuk penyelidikan reka bentuk pembangunan model ya. Baiklah ya. Untuk pengenalan, fasa reka bentuk dan pembangunan model ini merupakan komponen yang penting lah ya dalam proses penyelidikan yang melibatkan pendekatan sistematik untuk menjelaskan latar belakang teori dan kajian-kajian dalam reka bentuk penyelidikan lah. Ini oleh Ritchie and Klein pada tahun 2014 ya. Fasa ini bukan sahaja merangkumi aspek reka bentuk lah tetapi juga pembangunan yang diperlukan dan sesuatu produk lah. Contohnya katakanlah saya nak menjalankan satu model iaitu model taksonomi kognitif Islam contoh ya. So untuk menjalankan model taksonomi kognitif Islam itu saya memilihlah reka bentuk dan pembangunan model lah DDR kan, kalau dalam bahasa Inggerisnya DDR research ini, design develop research ini untuk membantu saya menyiapkan model taksonomi kognitif Islam ya. Baiklah reka bentuk dalam orang kata dalam DDR ini terbahagi kepada 3 fasa lah Cuma saya memilih di sini fasa yang pertama lah. Untuk kajian ini saya memilih reka bentuk kualitatif lah So kita lihat bahawa kajian-kajian yang menggunakan dalam fasa pertama, contohnya kajian daripada McAdle mensarankan bahawa dalam fasa pertama menggunakan fasa analisis keperluan lah, di mana dia merupakan satu proses yang melibatkan beberapa siri aktiviti untuk mengenal pasti sesuatu masalah ataupun isu yang timbul lah dalam persekitaran kerja Contoh katakanlah kita ada masalah dalam membuat pentaksiran, katakan mungkin pentaksiran yang kita buat tu tidak tidak seimbang kan. So bila adanya masalah yang timbul itu, so need analysis diperlukan lah Ia juga dapat menentukan sama ada tindakan penambahbaikan adalah langkah-langkah yang sesuai ataupun sebaliknya Jadi melalui fasa ini para pengkaji dapat mengumpul maklumat daripada kumpulan sasaran mengenai keperluan lah produk yang sedang direka bentuk dan dibangunkan Sebab macam orang kata ialah kita nak buka kedai kan, contoh nak buka kedai, kita pun tengok nak buka kedai apa kan. So bila kita tengok pasaran-pasaran ataupun di tempat tu tak ada lagi kedai photostate kan, ataupun tak ada lagi kedai Dobi, so kita pun buka lah kedai Dobi kan. Tiba-tiba katakanlah dekat situ kita nak buka klinik, tapi dekat situ ada 5 klinik. So adakah menjadi keperluan untuk kita membuka klinik kerana telah ada 5 klinik? Kalau kita nak buka klinik pula, mesti kita kena tahu apa kita punya keistimewaan klinik kita yang klinik-klinik lain tak ada macam tu lah So saya rasa untuk fasa pertama itu fasa dalam fasa pertama reka bentuk fasa analisis ini adalah sangat relevan lah sekiranya untuk membangunkan model ataupun modul lah Okey, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah sekalian dalam fasa 2 pula, fasa 2 ni terdiri daripada 2 bahagian utama, iaitu kita ada fasa reka bentuk dan juga fasa pembangunan. Menurut Saeedah Siraj 2020 menyatakan bahawa fasa kedua ini melibatkan proses menentukan reka bentuk model dengan mengaplikasikan beberapa metod ataupun kaedah kajian serta membangunkan model menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai. Contoh kita tengok fasa 2 ni, Rosli Yaakob 2023 dia buat tentang model guru futuristik Malaysia kan, dan dia telah menggunakan teknik fuzzy So contoh sampel dia ada 12 orang pakar yang terdiri daripada ahli akademik lah yang berpengalaman lebih daripada 10 tahun. So hasil daripada kajian Rosli Yaakob ni dia dapati bahawa terdapat 17 elemen lah telah diterima dan 4 elemen telah ditolak daripada keseluruhan elemen tersebut Kemudian seterusnya dalam kajian yang bertajuk pembangunan model latihan kaunseling berasaskan personaliti dan cerdas spiritual guru pelatih di IPGM oleh Zuraini Idris 2022 menggunakan juga pendekatan fuzzy dengan menggunakan 7 skala Likert kepada 12 orang pakar juga dalam bidang kaunseling dan melibatkan 27 elemen Okey, seterusnya
Dalam fasa 3 iaitu fasa penilaian lah, yang merupakan orang kata apa, fasa yang terakhir lah dalam penyelidikan reka bentuk dan juga pembangunan. Ianya bertujuan untuk menilai produk lah, hasil daripada fasa reka bentuk dan juga pembangunan. Fasa 3 ini boleh dilakukan menggunakan penilaian keberkesanan, penilaian kebolehgunaan, ataupun kita boleh gabung kedua-duanya kan. Asalkan kita ada membuat penilaian lah dalam fasa 3 ini. Hasil penilaian pada fasa ini dianggap sebagai langkah pengesahan lah ya untuk produk yang dihasilkan dalam kajian DDR ini oleh Saeedah Siraj 2020. Kemudian menurut Saeedah lagi Prof Saeedah penilaian kebolehgunaan dilakukan untuk menilai kelebihan dan juga kekurangan produk, termasuklah aspek penggunaan, pengaplikasian produk dan juga upaya mencapai tujuan pembangunan. Jadi untuk model taksonomi kognitif Islam ini yang akan kami bangunkan, kami juga mengikut strategi ketiga-tiga fasa tersebut ya. Okey, kita lihat contoh lagi literatur daripada kajian-kajian fasa 1, 2 dan juga 3 Dalam fasa 1 kajian Nurul Khairani Ismail 2021 menggunakan menggunakan temu bual dalam fasa 1. Kemudian Farahin digunakan dua-dua kaedah, ada temu bual dan juga soal selidik kan. So untuk fasa 2 macam tadi tu kita nampak banyak yang fuzzy kan. Tapi dekat sini ada juga kajian oleh Nurul Rabiha menggunakan NGT, kemudian Ahmad Bazli et al menggunakan fuzzy dan juga Najib et al menggunakan ISM. So kita lihat pelbagai macam Prof Saeedah Siraj kata tadi, kepelbagaian kaedah lah kita boleh gunakan untuk mencapai objektif pada fasa 1, 2 dan juga 3 Dalam fasa 3 ini Nurul Khairani menggunakan MNGT lah dalam fasa 3 dan juga Muhammad Ikram Zakaria menggunakan fuzzy dan Fa. Jadi kita lihat bahawa kesimpulannya di sini kajian-kajian lepas ini menunjukkan kepelbagaian aplikasi proses reka bentuk dan pembangunan model dalam pendidikan, di mana membuktikan fleksibiliti lah dan kepentingannya dalam menangani pelbagai isu lah. Penyelidik perlu memilih metodologi yang sesuai dalam konteks dan juga objektif kajian lah. Pelibatan pakar dan proses pengumpulan serta analisis data yang teliti adalah penting untuk kesahihan model. Jadi proses ini bukan sahaja menghasilkan penyelesaian yang praktikal, namun ia juga menyumbang kepada perkembangan teori dan amalan pendidikan secara keseluruhan. Jadi setakat dulu daripada saya berkenaan tentang perkongsian kajian-kajian penyelidikan reka bentuk model ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.